Kenzo, kita nak pergi jalan-jalan? Ha? Jalan-jalan jom. Hari ni kita nak buat Kenzo pergi vet. Jom Kenzo, kita pergi vet. Tengok ni. Kita nak bawa Kenzo Jivuma pergi check up bulanan. Saya memang selalu bawa kucing saya pergi check up bulanan, tapi kali ni special sebab Kenzo ada Enovaksin. Mula-mula saya ingat Kenzo je, rupa-rupanya Buma pun kena Enovaksin. Aduh, habislah dah tengah-tengah bulan ni kan. Tapi tak apalah, demi anak-anak bulus ni tak apa, duit boleh cari, tapi kesihatan ni mahal lah. Sebelum apa-apa jadi, kita kena check dulu. Untuk monthly atau 3 bulan sekali, selalunya saya akan bawa kucing saya untuk makan ubat cacing, kutu, check dia punya telinga, check dia punya segala lah. Doktor lagi tahu, dia tengok kucing kita punya mata warna lain ke apa, sebab saya tak tahu, jadi saya serahkan semua dekat vet. Yang ni Majibu dia ambil ubat kutu dengan cacing, dia tengok comel kan. Ini semua proses-proses biasa kalau kita bawa kucing pergi vet. Kalau check up bulanan ni selalunya basic lah, tapi kalau tahunan tu saya akan bawa kucing-kucing saya untuk ambil darah, check dia punya kidney, check dia punya kolesterol, macam-macam lagi lah. Alhamdulillah lepas saya bela kecil saya 2 tahun, dia orang punya kidney cantik, kolesterol cantik, kesihatan dalam keadaan yang terbaik. Saya suka sangat tengok kucing-kucing residen. Tengoklah tu, betapa aktif dan gemuk dia orang ni. Okey, sekarang masa untuk bayar, jom kita tengok. So ni dia harga untuk buat kutu, buat cacing dan Enovaksin. 300 lebih. So selalunya kalau bawa budak-budak ni pergi vet, mesti akan merajuk, terutama Buma. Jadi cara nak pujuk, saya akan bagi makanan kegemaran dia orang lah. Berofat P42, high meat, high protein, grain free, and then yang paling penting, kucing saya sihat.